mana saja. Layan YouTube, ini Liga Domestik kita. Ini adalah Liga kita, Liga Malaysia. Berita terkini. Juara Liga Super 11 musim berturut-turut Johor Darul Takzim, mereka ketika ini harus berwaspada akan kebangkitan Kedah Darul Aman FC apabila kedua-dua pasukan bertembung pada aksi Liga di Stadium Darul Aman, Alor Setar malam ini. Apa yang dimaksudkan kebangkitan selepas barisan pemain skuad kendalian Victor Andrak bagaikan mendapat talian hayat untuk meneruskan kelangsungan hidup apabila beberapa badan bukan kerajaan menghulur bantuan kewangan bagi meringankan masalah yang dihadapi sempena sambutan Aidilfitri. Namun di sebaliknya, semangat membara skuad hijau kuning untuk mengintai peluang memburu keputusan positif apabila berdepan JDT. Pengendali pasukan Harimau Selatan, Hector Bidolio, tampak tenang untuk mengharungi aksi 90 minit perlawanan. Malah beliau enggan memikirkan kekuatan yang anak didik Victor yang mula memasang impian untuk melakar kejutan. Sebaliknya, apa yang lebih diutamakan bagi pengendali kelahiran Argentina itu memberi fokus kepada pasukannya sendiri dengan melakukan persiapan yang rapi. Walaupun kami menang 6-0 ke atas Kedah pada aksi Liga Pusingan pertama Ogos, lalu ia bukan jaminan untuk mengulangi kejayaan itu. Sebaliknya, kami perlu konsisten dan beraksi tanpa tekanan dan pemain perlu mengikut taktikal dirancang. Apapun, kami tetap menghormati Kedah seperti pasukan yang lain. Mereka dibarisi pemain muda yang berpotensi dan kami tidak boleh bersikap sambil lewa kerana mereka akan mengambil kesempatan untuk menghukum jika kita alpa, katanya. Bagi pertembungan itu, kemungkinan Bidoglio menurunkan kesebelasan terbaik walaupun sudah memenangi kejuaraan Liga, namun harus menjaga reputasi selaku pasukan yang belum pernah tewas sepanjang 21 perlawanan ketika Liga musim lalu berbaki 2 lagi aksi. Ketika ini, Kedah Darul Aman FC perlu terus berjuang dengan apa saja yang mereka miliki ketika ini untuk menghadapi skuad gergasi Johor Darul Takzim JDT pada aksi Liga Super di Stadium Darul Aman malam ini selepas 3 kali gagal mengutip mata ketika berdepan Negeri Sembilan, KL City dan Kuching City. Pengendali sementara Victor Andrak mengakui beliau masih mengharapkan semangat daripada skuadnya pada aksi sebelum cuti Aidilfitri itu. Memang satu aksi yang dianggap cukup sukar buat kami dengan melihat cabaran dan dugaan yang kami sedang lalui ketika ini. Namun saya mahu mereka lakukan apa yang termampu dan sehabis baik buat pasukan. Saya tahu setiap pemain masih memiliki semangat yang kental dan sebab itu tiada apa yang dapat saya pinta daripada mereka selain apa yang terbaik yang mereka boleh berikan pada setiap perlawanan. Apa yang penting adalah tahap disiplin kami perlu dikekalkan sepanjang perlawanan ini kerana kita tahu JDT memiliki pemain yang cukup bagus dan berkualiti. Jadi kami juga perlukan sokongan daripada penyokong dalam membantu usaha kami mencatat keputusan yang positif, katanya selepas latihan semalam. Dalam pada itu, keresahan pemain KDFC akibat isu tunggakan gaji sedikit terubat selepas menerima duit raya hasil kutipan tabung Aidilfitri pemain Kedah yang dilancarkan oleh 3 badan bukan kerajaan. Saya harap dengan sumbangan ini dapat meningkatkan semangat juang serta motivasi pemain untuk bertemu JDT, katanya. Kedah kini berada pada tangga ke-11 Liga dengan mengumpul 20 mata, manakala JDT yang sudah mengesahkan kejuaraan buat kali ke-11 berturut-turut unggul di persada dengan 60 mata. Di atas kertas, JDT jelas memiliki kelebihan sendiri. Jadi, sama-samalah kita saksikan perlawanan ini sebentar.